Setiap negara mempunyai kisah. Kisah perjuangan, pengorbanan dan penyatuan. Bagi Malaysia, negara yang kita cintai ini, kisahnya bermula jauh sebelum naungan merdeka. Ia adalah satu perjalanan sejarah yang membentuk jiwa dan identiti bangsa kita. Perjalanan ini boleh dibahagikan kepada beberapa fasa. Fasa pertama bermula sekitar tahun 1826 menyaksikan penjajahan British melalui pembentukan negeri-negeri selat. Kuasa-kuasa asing mula mengikis kedaulatan tempatan. Fasa kedua memuncak selepas Perang Dunia Kedua dengan penentangan hebat terhadap Malayan Union pada tahun 1946. Ini adalah detik penting di mana raja-raja Melayu dan rakyat bersatu demi mempertahankan hak dan kedaulatan. Perpaduan ini membuahkan hasil iaitu Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 dan akhirnya kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu membuka fasa ketiga, Gagasan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mencadangkan penyatuan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk sebuah entiti yang lebih besar dan kukuh. Motivasi utama, membendung ancaman komunis, mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo dan mencapai keseimbangan kaum serta kemajuan ekonomi serantau. Penyatuan ini memerlukan permufakatan yang besar. Peranan Raja-Raja Melayu di sini sangat penting. Mereka bertindak sebagai payung kedaulatan dan perunding utama, memastikan kepentingan Bumiputera dan kedudukan Islam terpelihara dalam perlembagaan baharu. Mereka memberikan persetujuan dan legitimasi kepada pembentukan negara bangsa yang moden berasaskan sistem raja berperlembagaan. Manakala peranan rakyat amat besar melalui sokongan dan perpaduan, jawatan kuasa seperti Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Kaum JPPK dan usaha Suruhanjaya Kobolt membuktikan bahawa suara rakyat melalui pungutan suara di Sabah dan Sarawak adalah asas kepada keputusan ini. Kesediaan rakyat untuk bersatu, berentas perbezaan geografi dan etnik adalah kuncinya. Akhirnya, pada 16 September 1963, Malaysia dilahirkan. Sebuah negara baharu yang berdaulat dibina atas dasar permufakatan dan keberanian. Apa yang boleh kita pelajari dari babak sejarah ini? Nilai patriotisme yang ditunjukkan oleh pemimpin dan rakyat terdahulu adalah legasi terpenting untuk generasi kini. Pertama, semangat permufakatan. Pembentukan Malaysia adalah hasil kompromi dan kesediaan untuk berkongsi kuasa demi kebaikan bersama. Hari ini bermakna kita mesti menghargai dan mempertahankan perpaduan dalam kepelbagaian. Kedua, kedaulatan dan institusi beraja. Kita belajar kesetiaan kepada raja dan negara. Institusi raja berperlembagaan adalah benteng terakhir kedaulatan yang mesti kita hormati. Sebagaimana raja-raja kita dahulu menjadi pelindung kepada bangsa dan agama. Ketiga, ketabahan dan berkorban. Pemimpin kita berhadapan dengan tentangan hebat termasuk konfrontasi dari negara jiran. Mereka tidak berundur, sebaliknya berjuang secara diplomatik dan pertahanan. Patriotisme hari ini bukan lagi di medan perang tetapi dalam usaha kita untuk memajukan negara, menentang rasuah dan mempertahankan nama baik Malaysia di mata dunia. Patriotisme bukanlah sekadar menyanyi lagu kebangsaan atau mengibarkan bendera. Ia adalah tanggungjawab aktif, menghormati undang-undang, menyumbang kepada masyarakat
dan memastikan hak setiap warga negara dihormati tanpa mengira latar belakang. Pembentukan Malaysia bukan sekadar tarikh dalam kalender. Ia adalah sebuah blueprint cetak biru permuafakatan agung yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini. Memahami sejarah adalah benteng pertahanan negara yang paling kukuh. Tanpa ingatan tentang pahit ketir perjuangan dan nilai pengorbanan, kita mudah alpa dan kedaulatan yang diperolehi dengan susah payah boleh terhakis. Marilah kita sebagai pewaris legasi ini terus menguatkan ikatan perpaduan, pertahankan negara dengan ilmu, permuafakatan dan kesetiaan yang tak berbelah bahagi. Kerana Malaysia bukan sekadar tanah air tetapi amanah yang wajib kita jaga untuk anak cucu kita.